Azman ni seorang penjinak ular lah. Yang bekerja dengan pertunjukan ular di zoo Teruntun Melaka. Pahang. Muda lagi. Pada suatu hari, jiran dipanggil dia. Ular masuk rumah. Minta tolong Azman tangkap. Orang fikir, Wan, bila kita kerja dengan zoo ular ni, kerja melibatkan ular ni, semua ular mesti confirm boleh tangkap lah. Padahal Azman ni dia tak ada ilmu ular apa sebenarnya. Dia cuma minat dengan ular. Tapi ilmu menjinakkan ular tu dia tak ada. Dia ikut-ikut bapak dia, dia ikut-ikut kawan dia. Tapi bila jiran ni panggil, ular tedung ular tedung betina, panjang dia 14 kaki. Ular tedung ni dia lain sikit bisa dia. Dia tak macam ular sawa. Ular sawa belit. Ular tedung ni bisa dia. Jadi dipendekkan cerita, ular tedung betina ni dia tangkap dan dia buat kawan. Dia cakap dengan akak, "Kak, saya jatuh cinta dengan ular ni." Dan ular ni diberi nama Hana. Hana. Dia punya ni, leher ni, bawah ni warna kuning. Tak ada dia ni. Ada gambar dia. Warna kuning. Jadi Hana ni selalu dibawa ke pertunjukan di zoo Teruntum tu. Cara pertunjukan dia pelik sikit. Dia akan masukkan mulut dia ke dalam kepala Hana. Hana tu akan duduk 2-3